Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk ya, ayat 1 dan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat yang kedua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi kita lihat dalam ayat yang kedua ya, Allah berfirman bahawa Dia menciptakan hidup dan mati untuk menguji ya, siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Ayat ini menetapkan tujuan hidup manusia. Jadi kita bukan hidup tanpa maksud. Jadi setiap nafas adalah ujian ya. Dan setiap peluang adalah satu amanah. Ayat ini mengajar bahawa ukuran Allah bukannya hanya banyaknya amal kita, tetapi kualiti amal ya. Allah melihat keikhlasan, kesungguhan dan istiqamah. Amal yang kecil tetapi ikhlas lebih berharga daripada amal yang besar tetapi penuh riak ya. Ayat ini juga mengingatkan kita bahawa kehidupan dan kematian adalah ciptaan Allah ya. Bila hidup ini susah, ia sebenarnya sebahagian daripada ujian untuk melihat sejauh mana kita bergantung kepada Allah. Bila hidup senang ya, itu juga ujian untuk melihat sejauh mana kita bersyukur di atas nikmat yang diberikan kepada kita. Ayat ini membuat kita lebih sedar bahawa perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju Allah ya. Setiap peristiwa senang atau susah, semuanya adalah latihan untuk kita menjadi hamba yang lebih baik. Bila kita faham tujuan hidup, kita tidak mudah kecewa ya. Kita akan lebih tenang menghadapi ujian dan lebih bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Allahu a'lam.